Mamat mengetap rahangnya. Rasa simpati bertarung dengan kesabaran yang semakin menipis. Perangai Tika yang tidak sabar dan suka merungut semakin menyesakkan fikirannya. Beberapa minggu yang lalu, Tika memberitahunya bahawa dia mengidap penyakit misteri dan mahu berjumpa Bomo. Namun, selepas menjalani pemeriksaan di hospital, doktor mengesahkan bahawa terdapat satu ketumbuhan di dalam perutnya. Itulah awak ni. Kalau dah makan, tolak batu dan kayu. Mamat memarahi Tika sebaik mengetahui bahawa penyakit itu mungkin berpunca daripada tabiat pemakanannya yang keterlaluan. Dia menasihati Tika supaya menjalani pembedahan di hospital. Tetapi isterinya berkeras menolak. Tika tetap percaya bahawa semua ini adalah perbuatan orang-orang yang dengki terhadap mereka, menggunakan ilmu hitam. Setelah berkali-kali didesak, akhirnya Mamat mengalah. Dengan hati yang berat, dia bersetuju membawa Tika pulang ke kampung untuk berubat secara tradisional.